Selepas Pulau Betung, saya jumpa air hitam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan salam Penang 2030. Datuk Seri Yang di-Pertua, sebenarnya isu kekeluargaan ini tidak pernah selesai atau habis diperkatakan. Ia terus berkembang seiring perubahan zaman, teknologi dan gaya hidup masyarakat kita hari ini. Apa yang dahulu dianggap biasa kini menjadi cabaran yang besar dalam institusi keluarga. Peranan ibu bapa semakin mencabar, bukan sahaja menyediakan keperluan asas tetapi juga menjadi pendidik, pembimbing emosi dan pelindung kepada anak-anak daripada pengaruh luar yang semakin kompleks. Oleh itu, setiap ruang perbincangan seperti sidang ini amat penting untuk kita ketengahkan isu-isu kekeluargaan demi memperkukuhkan institusi keluarga yang merupakan asas kepada pembinaan masyarakat dan masyarakat yang sejahtera dan berdaya tahan. Datuk Seri Yang di-Pertua, boringlah mama. Demikianlah ungkapan atau luahan yang sering kita dengar daripada anak-anak apabila mereka berasa bosan di rumah. Lalu kita sebagai ibu bapa pun mula merancang untuk membawa mereka beriadah ke pusat membeli belah, taman permainan atau mungkin bercuti sekeluarga. Namun sebenarnya ungkapan itu perlu kita lihat sebagai satu isyarat penting. Ia menandakan keperluan anak-anak untuk sesuatu yang lebih bermakna dan berterusan. Justru seharusnya ibu bapa menyediakan satu pelan jangka panjang untuk anak-anak ini dan bukan sekadar pelan hiburan tetapi pelan pembangunan salsiah, ilmu serta kemahiran hidup. Contohnya, ibu bapa boleh mendaftarkan anak-anak ke kelas-kelas seperti berenang, seni mempertahankan diri, kelas agama, robotik atau menyertai program kesukarelawanan. Datuk Seri Yang di-Pertua, pelan seperti ini bukan semata-mata untuk menghilangkan rasa bosan tetapi lebih utama ia adalah usaha membina insan yang seimbang, cergas, berakhlak mulia serta berdikari dalam menghadapi cabaran masa hadapan. Aktiviti-aktiviti ini bukan sahaja menyeronokkan, malah mampu mencabar minda mereka serta membentuk disiplin dan nilai murni. Datuk Seri Speaker, sebenarnya tanpa mengira peringkat umur, kita semua memiliki satu anugerah semula jadi iaitu naluri. Naluri untuk mencuba dan naluri untuk mengetahui. Dua naluri ini sangat kuat dalam diri anak-anak dan remaja. Lebih-lebih lagi apabila mereka berada dalam fasa pembentukan identiti dan sedang mencari arah serta hidup makna mereka. serta mencari arah serta makna hidup. Apabila anak-anak mula meluahkan rasa boringlah mama, itu bukan sekadar rungutan kosong. Ia adalah petunjuk bahawa naluri ingin tahu mereka sedang aktif dan jika tidak disalurkan ke arah yang positif, ia akan berubah menjadi naluri untuk mencuba perkara-perkara yang berisiko. Inilah titik kritikal yang harus diambil perhatian oleh ibu bapa dan masyarakat. Rasa bosan yang tidak ditangani akan menjadi pintu kepada tindakan ingin mencuba sesuatu yang tidak sepatutnya. Datuk Seri Yang di-Pertua, kita kini berada dalam era digelar sebagai zaman strawberry. Generasi yang tampak manis di luar tetapi mudah terluka dan rapuh jika tidak dibentuk dengan kukuh. Hari ini hampir setiap anak kita memiliki gadget sendiri, sama ada iPad, telefon pintar atau tablet yang diberi oleh ibu bapa atas pelbagai sebab yang saya tidak ingin huraikan secara panjang lebar di sini. Namun, apa yang membimbangkan ialah apabila kesibukan ibu bapa menyebabkan anak-anak ini dibiarkan bersendirian bersama gadget pada usia yang muda, mereka melayari internet tanpa pengawasan. Masa boring mereka diisi dengan dunia maya, bukan dunia nyata, dengan dunia nyata yang membina. Datuk Seri Yang di-Pertua, ini sangat membimbangkan. Anak-anak mula tidak keluar bilik untuk bersosial dan hilang kemahiran
berkomunikasi. Ibu bapa patut risau bukan 100% tetapi 200%. Inilah masa yang paling kritikal untuk kita bentuk mereka sebelum naluri ingin tahu mereka membawa ke arah yang salah. Datuk Seri Yang di-Pertua, pada tanggal 26 Oktober yang lalu, negara kita sekali lagi dikejutkan dengan satu tragedi yang menyayat hati kemalangan menyebabkan remaja yang meragut nyawa akibat aktiviti merempit. Motosikal yang ditunggang hilang kawalan, lalu terjatuh dan malangnya digilis pula oleh rakan yang mengekori dari arah belakang. Rakaman kejadian ini tular di media sosial dan ramai di antara kita, khususnya ibu bapa, berasa amat pilu dan sebab menyaksikannya. Bayangkan pula perasaan ibu bapa mangsa yang kehilangan anak dalam keadaan yang begitu tragis. Ia bukan sekadar satu kemalangan tetapi satu trauma yang tidak mudah untuk ditelan, apatah lagi untuk dilupakan. Datuk Seri Yang di-Pertua, inilah realiti yang sedang kita hadapi. Ibu bapa di rumah, komuniti, di sekeliling dan pihak kerajaan sebagai pembuat dasar untuk mengambil langkah proaktif dalam membina persekitaran yang selamat, berdisiplin dan terarah bagi anak-anak kita. Pencegahan harus bermula dari rumah, diperkukuhkan oleh masyarakat dan disokong oleh dasar serta program kerajaan yang menyeluruh. Jangan tunggu tragedi berlaku baru kita ingin bertindak. Didik mereka sebelum mereka terlanjur, bimbing mereka sebelum mereka tersasar dan sayangi mereka dengan tindakan, bukan hanya dengan kata-kata. Datuk Seri Speaker, rempit bukanlah satu perkara baru di negara kita, khususnya di Pulau Pinang. Saya sebagai penduduk yang menetap di sini, saya secara peribadi menyaksikan betapa lamanya isu ini berleluasa tanpa penyelesaian yang tuntas. Dahulu, aktiviti merempit ini tertumpu di kawasan Padang Kota, kemudian berpindah ke Padang Kota Baru. Kini, ia menjadi-jadi di sepanjang lebuhraya Lim Chung Yu dan sekitar kawasan Bayan Baru. Setiap hujung minggu, suasana bagaikan satu pesta rempit. Dan baru-baru ini, Datuk Seri Yang di-Pertua, saya sendiri menyaksikan satu situasi yang amat meresahkan. Sekumpulan minah-minah rempit, ya, anak-anak perempuan kita, berada di luar rumah pada pukul 2 hingga 5 pagi. Hati saya luluh, sedih tak terkata. Bermacam-macam terlintas dalam fikiran saya. Bermacam-macam terlintas dalam fikiran saya ketika itu. Di mana ibu bapanya? Apa yang mendorong mereka ke situasi ini? Siapa yang membimbing mereka? Terima kasih. Sekian, terima kasih. Terima kasih Ayah Tam.